Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani diucapkan kepada barisan para juri, juga rakan-rakan pekaji sekalian. Saya Nur Solehah binti Saleh bersama rakan pekaji saya Nur Syafie Ahmad dan juga seorang lagi Umi Syafiqah akan mentangga kajian tindakan kami, iaitu penggunaan kit pro skala dalam meningkatkan penguasaan TAS 02.03 projek model berskala bagi modul PBMA dekorasi dalaman dalam kalangan murid tingkatan 5. Okey, sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang kajian ini, saya kongsikan dulu apa itu kit pro skala. Kit pro skala ini terdiri daripada gabungan pembaris skala juga kad visual procedure cara penggunaan pembaris skala. Murid PBMA dekorasi dalaman madrasahnya memang menggunakan perisian AutoCAD dalam hampir keseluruhan modul PBMA dekorasi dalaman dunia modul. Okay. Kemudian pendedahan pembaris skala ini sebenarnya telah dibuat masa mereka di tingkatan 4 secara biasanya lah untuk sebagai sesi perkenalan kepada khusus dekorasi dalaman. Tugasan yang dilakukan masa tingkatan 4 mereka kebanyakan menggunakan komputer secara digital. Tapi bila dah masuk tingkatan 5, kebanyakannya dia punya projek adalah hands on. Jadi penggunaan pembaris skala ni perlu diterapkan dan ditingkatkan. Okey, mengikut DSKP PBMA pada untuk pelajar tingkatan 5, mereka perlu menguasai penggunaan pembaris skala untuk menghasilkan model berskala tersebut. Okey, daripada pemerhatian kami, murid menghadapi kesukaran menggunakan pembaris skala dengan kurang tepat. Mereka juga tak dapat tukar ukuran sebenar kepada ukuran berskala. Bila ditanya, awak pandai tak baca pembaris skala? Kata, saya boleh baca cikgu tapi saya tak pandai tukar. Tak tukar unit ukuran. Okay, yang ketiga, murid kurang memahami kaedah aplikasi reka bentuk 3D daripada lukisan 2D. Lukisan 2D yang mereka buat daripada tingkatan 4 masuk tingkatan 5. Sekarang tingkatan 5 kemudian nak buat projek model berskala. Itu yang ini. Okey, daripada refleksi PDPC yang lalu, murid tak dapat melukis pelan dengan skala yang betul. Yang kedua, tidak dapat membezakan skala yang perlu digunakan. Yang ketiga, kurang kemahiran visual untuk diaplikasikan dalam penghasilan model berskala. Okey, objektif kajian kami ialah yang pertama, untuk meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan pembaris skala dengan tepat melalui kit pro skala yang kami buat. Okay, yang kedua, untuk tingkatkan pemahaman terhadap konsep skala dalam menyediakan projek model skala tersebut. Okay, yang ketiga, untuk mempelaikan aktiviti PDPC untuk lebih menarik dan lebih tepat. Okey, apa yang guru dapat pula ialah menghasilkan satu kaedah pengajaran yang lebih interaktif lah, sebab hands on kan. Okey, kumpulan sasaran untuk kajian ini ialah 12 orang murid 5 PBMA yang terdiri daripada 5 orang murid lelaki dan juga 7 orang murid perempuan yang punya aras sederhana. Okay, metodologi bagi kajian ini ialah menggunakan model kajian tindakan Candice and McTaggart yang melibatkan proses memerhati, merefleksi, merancang dan melaksanakan tindakan. Dan indikator yang kami guna ialah melalui pemerhatian, ujian pra dan juga ujian pos. Okey, intervensi yang kami lakukan melalui 3 jenis aktiviti, iaitu aktiviti pertama, kena terangkan balik apa prosedur penggunaan pembaris skala yang betul. Okey, perkara yang kami yang guru buat ialah kita cerita dulu tentang slide, cerita apa itu kit pro skala, kemudian guru akan mendemonstrasi, tunjuk setiap seorang cari-cari nak guna pembaris skala tu dengan betul. Dia cari kat mana,
125 skala, 1125, 150. Okay, boleh dapat lihat daripada video. Cara menggunakan gabungan kad visual procedure dan juga pembaris skala. Okay, yang ketiga dah diterangkan dan kemudian ada demonstrasi. Pelajar pun buat latihan ringkas macam mana nak tukar ukuran sebenar kepada ukuran berskala. Boleh lihat daripada video ni. Okay, pemerhatian menunjukkan bahawa pelajar dah pandai dah guna kad visual tu bersama pembaris skala. Maka refleksi yang dapat jalan kepada aktiviti ni lah memang kena banyak terapkan latihan ringkas lagi untuk orang pandai mengukur pelan. Okay, yang kedua, aktiviti kedua ialah melukis pelan berskala. Tadi telah diterangkan macam mana apa itu kipro skala, macam mana nak ukur. Kemudian mereka kena buat sendiri manual. Walaupun mereka dah buat tu secara digital before ni, masa tingkat 4, kelas tingkat 4, tapi sebab kita nak kukuhkan lagi dia punya penguasaan kira tukar unit, so kena buat secara manual. Okay, guru berikan satu ruang yang perlu dilukis. Kemudian model tersebut kena tukar unit skala tu, 125 menggunakan pembaris skala. Kemudian yang ketiga, mereka pun buatlah lukisan tersebut secara manual. Pada aktiviti ini, pemerhatian dibuat 10 daripada 12 pelajar berjaya melukis pelan lantai dengan tepat. Mungkin yang baki dua tu masih tak mahir nak tukar unit daripada pembaris skala tersebut. Okay. Kemudian aktiviti ketiga ialah membina model skala menggunakan pembaris skala. Okay. Dah tahu guna pembaris skala bersama kad visual procedure, dah tahu tukar ukuran guna pembaris skala, dah boleh melukis. Kemudian kita buat pula, kita move on terus ke model skala. Jadi dekat situ dia boleh terus membina lah dengan menanda pada ukuran, pada bahan, mounting board, form, kemudian memotong, kemudian cantum ruang dalaman model seperti yang kita secara ini. Kita boleh lihat pada video daripada lukisan berskala yang ada, dan mereka ukur guna pembaris skala ikut skala yang diberi iaitu 125. Ukur kemudian transfer kepada bahan seperti mounting board atau tampilan sebelum digunting atau potong. Untuk aktiviti 3 ini, pemerhatian dibuat murid lebih bermotivasi kerana aktiviti tersebut bersifat hands-on lah. Kena guna semua tools, kena guna tangan, kena guna gunting, guna segala bahan. Okay, refleksinya ialah aktiviti bina model ini berjaya nak aplikasikan kemahiran penggunaan pembaris skala tersebut terhadap model tersebut.
Okey, seterusnya dapatan kajian kami menunjukkan bahawa peningkatan terhadap 12 orang murid kesemuanya menunjukkan peningkatan dan menguasai penggunaan baris kalam. Dapat dilihat melalui jadual tersebut, item 1, 2, 3 adalah bersifat soalan objektif, manakala item 4 itu adalah kena melukis. Soalan pelajar perlu melukis lukisan berskala. Terdapat peningkatan, semua mempunyai peningkatan lah, daripada 25%, 42%, untuk item 2, item 3, 33%, item 4, 25%. Dan juga ada perbandingan pencapaian mereka lah daripada ujian pra dan post. Ujian yang sama dibuat sebelum dikenalkan kit proskala tu dengan pengetahuan mereka daripada tingkatan 4. Masa ujian pra, bila dikenalkan kit proskala, ujian post pula terdapat peningkatan lah. Yang paling ketara yang nak ditengok ialah item 4 lah, sama ada dia boleh betul melukis ke tidak lukisan berskala tersebut. Okey, cadangan dan tindakan susulan. Cadangan adalah untuk penambahbaikan bagi tahun hadapan. Mungkin boleh diperkenalkan dalam sesi pengenalan pelajar baru tingkatan 4 PBMA dekorasi dalaman. Mungkin dia boleh perkenalkan cikgu sekolah ni. Dan juga boleh digunakan sebagai panduan ataupun induksi untuk subjek geografi tingkatan 2. Dan juga boleh digunakan untuk guru empat matematik tingkatan 4. Juga boleh digunakan untuk bab 1 pengenalan subjek GKT. Dan juga mungkin boleh jadikan sebagai bahan relief untuk kelas-kelas boleh untuk dikenalkan kepada semua pelajar lah. Itu saja daripada kami. Terima kasih.